Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Apa khabar tuan-tuan? Sihat ke warga Johor semua? Saya Faizal Rahman, dilahirkan di Pahang, dibesarkan di Selangor. Tapi malam ini saya nak umumkan sebenarnya saya sebahagian daripada bangsa Johor. Boleh tuan-tuan? Saya sebenarnya berkahwin dengan orang yang dilahirkan di Johor. Saya nak kongsikan sikit sebab saya kena scam. Daripada 5 minit saya diminta untuk bercakap 7 minit. Tiba-tiba naik jadi 10 ke 15 minit. Jadi saya nak kongsikan sikit. Bila di awal PRN, di awal kempen PRN semua kecoh bangsa Johor, bangsa Johor, bangsa Johor. Hari ni saya nak bagi tahu saya juga sebahagian bangsa Johor. Orang rumah saya lahir di HSA, Hospital Sultanah Aminah. Betul Ada kisah dia tuan-tuan. Di mana dalam perbualan saya ni, orang rumah saya kata, nak tengok orang bangsa Johor ni, kasta pertama mesti lahir dekat HSA. Saya pandang dia atas bawah. Saya cakap korang ni gila. Bangsa Johor pun ada kasta-kasta je juga. Jadi itu pengalaman lah. Cuma tuan-tuan dan perempuan, saya dalam tempoh 5 minit, saya mohon tuan-tuan berikan masa dan muka untuk saya berucap sepatah dua kata untuk semua hadirin hadirat pada malam ini. Boleh tuan-tuan? Baik. Saya nak mulakan begini tuan-tuan. Satu topik pada sebelah pagi tadi, kalau mana yang tak berkesempatan, saudara Raf dan juga saudara Nick telah pun melancarkan 5 aku janji pagi tadi di BGU Setulang, dan salah satunya yang disebut adalah berkenaan dengan isu kampung tradisional. Baik, disebutkan juga antaranya adalah 8 kampung Melayu, 8 kampung tradisional di JB yang dihimpit dengan isu-isu pembangunan. Saya nak kongsikan yang mana itu adalah isu yang berlaku dalam mana-mana bandar yang besar. Saya merupakan anak Felda, generasi kedua, menghadapi masalah yang sama. Kita percaya kepada orang politik, malangnya kita diayam-ayamkan. Apa berlaku tuan-tuan? Saya kongsikan. Pada masa itu, semua anak-anak generasi kedua bekerja di luar. Sampailah kita dapat panggilan tanah kampung sedang dilelong. Apa berlaku tuan-tuan? Tanah kampung, status kampung tradisional yang sepatutnya dipertahankan, tiba-tiba ada satu kertas kerja pembangunan untuk membina lebih kurang beberapa ratus, saya tak ingat kondominium mewah. Sama sebiji macam mana yang YB Raf sebut pagi tadi tuan-tuan. Jadi saya naik pada malam ini, saya ingin memberikan pandangan. Saya berikan cabaran kepada anak-anak generasi kedua, generasi ketiga. Anak-anak muda yang bekerja di luar Johor, tidak ada pilihan lain selain daripada anda semua balik dan mempertahankan tanah ibu dan ayah anda. YB Raf mengatakan, pemilik-pemilik tanah ini dah berusia 70 tahun tuan-tuan. Niat di hati memang tak nak jual, tapi pemaju ni hebat dan cukup licik tuan-tuan. Dia akan datang gosok sampailah orang-orang tua ni akhirnya terpaksa menjual tanah. Dan kalau ini berlaku tuan-tuan, percayalah cakap saya, kalau orang kata dalam suami dan isteri itu yang sabar ini, mungkin ada yang kata isteri sabar. Tak tuan-tuan, pemaju tanah ini jauh lebih sabar daripada isteri. Ni marah orang rumah dengar ni kan. Kenapa tuan-tuan? Dia akan pujuk seorang demi seorang sampailah majoriti pemilik tanah akan jual tanah kepada mereka. Ambillah pengajaran ini yang berlaku di negeri-negeri lain. Salah satu cadangan yang paling saya rasa relevan adalah generasi kedua, generasi ketiga kena tubuhkan NGO kebajikan untuk pertahankan tanah kampung-kampung ini tadi. Kekalkan tanah-tanah ini kerana dia ada nilai warisan. Kalau di luar-luar negara sana,
tanah kampung ataupun bangunan-bangunan tradisi akan diberikan satu fund, akan diberikan dana khas kepada penduduk kampung untuk mengekalkan kampung itu. Kerana dia ada nilai warisan ratusan tahun. Boleh tengok tuan-tuan. Maknanya pembinaan bandar-bandar, kita tidak menolak pembangunan, tetapi tanah-tanah warisan perlu dikekalkan dan pembangunan dialihkan di kawasan lain. Ini yang pelik tuan-tuan. Di negara kita berlaku sebaliknya. Kita tengok bangunan lama, kita tengok kawasan lama, itulah yang kita nak hapuskan dan kita nak bangunkan. Tuan-tuan, percaya ataupun tidak, percaya ataupun tidak, negara kita telah ditadbir sekian lama oleh UMNO Barisan Nasional. Betul tuan-tuan? Adakah kita nak serahkan balik bulat-bulat kepada mereka untuk mentadbir Johor ini 5 tahun akan datang? Adakah kita nak serahkan negeri Johor ini kepada PH dalam keadaan kita sudah tahu depan cakap lain, kau belakang atur lain dan buat lain? Dalam pilihan raya, semalam saya sampai pukul 7.30. Saya ride daripada KL. Saya nampak dekat signboard di Johor dia tulis Southern Tiger, kan? Bila saya tengok Southern Tiger ni, Harimau Selatan, saya terfikir, adakah tuan-tuan nak lihat yang masuk mentadbir Johor bukan lagi kumpulan harimau, tapi lebih kepada ayam-ayam yang duduk di dalam dewan? Adakah itu yang tuan-tuan mahukan? Tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat peringkat pusat. Dulu pemimpin itu cakap apa? Dana peruntukan kita akan berikan kepada semua pembangkang. Kita akan berikan sama rata. Apa berlaku tuan-tuan? Apa berlaku? Bukan setakat pembangkang tak dapat dana ni. Ahli parlimen kerajaan sendiri ditarik dananya. Gila ke tak gila tuan-tuan? Kawan-kawan SB, saya tanya soalan, diorang yang jawab. Jadi kalau nak tangkap hadirin dan direct. Saya cuma tanya soalan. Baik, ini gila tuan-tuan. Tak pernah dibuat orang. Ahli parlimen kerajaan tak dapat dana. Tuan-tuan bayangkan kalau kumpulan yang sama ini masuk dalam Dewan Undangan Negeri. Apa akan berlaku? Kau lawan aku, dana negeri, dana peruntukan rakyat kawasan kau tak akan dapat. Gila tuan-tuan. Maka kalau itu berlaku yang ada dekat dalam Dewan Undangan Negeri Johor, dia akan bertukar menjadi ayam-ayam yang hanya mematuk-matuk dedak yang ditabur oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Adakah ini kita mahukan tuan-tuan? Jawapan itu ada pada tuan-tuan. Saya cuma tanya soalan. Saya tak ada jawapan. Tuan-tuan yang ada jawapan, saya tak boleh mengundi tuan-tuan. Kita tengok macam mana wayang demi wayang, kan? Dekat atas pentas berdegar-degar. Kalau tuan-tuan tengok hari ni, kecoh. Jangan menggunakan aset dan jentera kerajaan. Saya cakap, kau ni lupa makan ubat ke apa? Siapa yang gunakan helikopter ni? Siapa yang gunakan jet negara ni untuk ke sana sini berkempen politik? Siapa tuan-tuan? Dia salahkan kita pula. Kau gila ke apa? Kita duduk atas pentas ni punya mewah terak ni tuan-tuan. Ini tahun 2026. Sebab itu pagi tadi saya dengan calon Dr. Zamil, kan? Saya ingatkan malam ni beliau ada, rupanya tak ada. Saya nak minta tolong cadangkan hantar ubat. Hantar ubat untuk orang tu makan ubat lupa. Supaya dia ingat siapa yang gunakan aset kerajaan ni. Jangan cakap benda lain tapi kau buat benda lain. Baik, memandangkan saya diberikan masa 5 minit, saya nak sentuh yang terakhir tuan-tuan. Kita tengok macam mana keadaan yang berlaku. Sekarang ini bila kita sebut pasal pilihan raya, cukup hebat. Satu negeri sibuk. Suasana ini kita hanya dapat tengok kalau musim raya saja. Sama ada Chinese New Year ke, Deepavali ke, Hari Raya ke, kan?
Tapi pilihan raya 2026 luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Sebab yang berkuasa takut kehilangan kuasa. Kita relax saja, kan? Tapi kita tengok macam mana menggelupurnya mereka, tuan-tuan. Kita masuk 5 komitmen yang diberikan oleh YB Raf untuk bersama masuk ke pilihan raya dengan menyatakan dengan jelas bahawa kita akan menjadi pembangkang yang menjadi suara yang cukup digeruni untuk mereka. Kita akan bersuara, tuan-tuan. Kita cakap daripada awal, kita menyatakan komitmen, aku tak akan bekerjasama dengan kamu. Masuk dewan, kita bertempur sebagai anak jantan. Betul, tuan-tuan tengok. Kan calon-calon tadi macam-macam cara dia bercakap. Itu sebab calon. Bila dah menang, lain gaya dia, tuan-tuan. Dah jadi YB, jadi dah masuk dewan pun confident. Tuan-tuan tengok tak percaya nanti. Jadi saya nak cakap, dalam realiti sekarang, kita tak sama macam mana perayaan yang biasa. Kalau perayaan biasa, ada sales, betul, ada promotion. Beli satu dapat satu. Ataupun diskaun 70%, 80%. Nasib baik sikit, dia nak let go barang-barang lama ni, kadang-kadang dapat 2 percuma. Beli satu 2 percuma. Tuan-tuan, kenapa saya kata raya pada 2026 ni gila dan luar biasa? Sebab tuan-tuan beli satu dapat 4 percuma. Tuan-tuan dengar betul-betul apa yang saya sampaikan. Beli satu 4 percuma, tuan-tuan. Gila tak gila? Tuan-tuan, pangkah UMNO BN, tuan-tuan dapat apa? Tuan-tuan akan dapat sekali PH. Betul? Betul tak betul? Tuan-tuan pangkah UMNO BN, tuan-tuan akan dapat PAS. Betul tak betul? Tuan-tuan pangkah UMNO BN, tuan-tuan akan dapat Pejuang. Betul tak betul? Tuan-tuan pangkah UMNO BN, tuan-tuan akan dapat Bersatu. Betul? Ini yang saya cakap, beli satu percuma 4. Jangan main-main. Punya murah nilai sekarang ini, tuan-tuan. Sama juga kalau tuan-tuan pangkah PH. Kan? Atas pentas memang tuan-tuan berdegar-degar, belakang pentas lain macam wayang dia. Seni silat bergabung, macam-macam gaya ada. Sama juga tuan-tuan pangkah PH. Apa tuan-tuan dapat? Dapat ramanan ini mesti orang kuat ramanan ni, kan? Dia dihantar untuk rakam apa Raf akan cakap malam ni. Baik, sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan pangkah PH, tuan-tuan akan dapat UMNO. Betul? Tuan-tuan pangkah PH, tuan-tuan akan dapat siapa lagi? Tuan-tuan akan dapat PAS. Kalau tak percaya, tuan-tuan tengok. Ini semua tengah gila. Ini semua wayang. Wayang untuk memperlihatkan kepada rakyat pesta demokrasi sedang berlangsung. Hakikatnya, kita sedang diperbodoh-bodohkan, tuan-tuan. Sebab itu saya percaya rakyat Johor dengan tagline yang ada, Southern Tigers itu cukup menggerunkan. We are the only political party yang mengatakan, you vote for bersama, you will get bersama. Komitmen ini yang perlu kita sampaikan kepada orang lain, supaya di dalam dewan kita tak akan mudah diayam-ayamkan, tuan-tuan. Kalau ini tak berlaku, maka saya sarankan kena standby. Southern Tigers kena tukar sebagai Southern ayam ke Southern Kittens ke, yang ditabur dedak, mengangguk patuk dan patuk. Jadi tuan-tuan, boleh ada lagi masa sikit? Boleh Jadi besar harapan kita datang walaupun orang memperlekehkan. Alamak, buat apa nak bertanding kalau jadi pembangkang? Ini orang yang cakap ini, kita bagi dia jawapan satu saja. You kena balik dan membaca satu konsep yang disebut sebagai yin and yang. Satu konsep yin and yang mana konsep kesederhanaan. Yin and yang ada 2 color, tuan-tuan, hitam dan putih. Betul? Di saat mereka sekarang ini, di saat kita bercakap sekarang ini, mereka sedang berbincang macam mana nak jadi kerajaan selepas 12 hari bulan. Kita kena pastikan
di dalam dewan itu jangan sampai kesemuanya hitam, tuan-tuan. Kita kena masuk 15 orang, kita kena pastikan calon kita 15 orang mewakili warna putih dalam yin and yang. Untuk mengimbangkan whatever yang kamu nak lakukan dalam dewan, kita ada bersama sebagai warna putih untuk mengimbangi kehitaman kamu, tuan-tuan. Bagi konsep ini kepada mereka untuk dia faham. Walaupun ada orang gila, di Johor ini tak semuanya gila. Walaupun ada ayam, tapi kita semua jangan diayam-ayamkan. Kita tahu hak kita, sebab itu penting untuk kita sebarkan kefahaman. Kita kena hantar calon kita 15 orang masuk dalam dewan untuk menghentak meja dan mengatakan, enough is enough. Sekarang fokus kepada rakyat. Jangan sibuk nak mencatur sana, mencatur sini. Kamu seronok terbang sana, terbang sini, tapi kamu salahkan orang lain. Jangan gunakan aset negara. Apa kegila benda ni, tuan-tuan? Boleh, tuan-tuan? Boleh, tuan-tuan? Baik, saya rasa cukup setakat itu. Moga-moga poin yang saya ingin sampaikan berjaya diterima dengan baik dan mohon disebarkan kepada semua. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, tuan-tuan.